Selamat pagi semua kawan-kawan. Sekarang kita tengok satu fenomena air surut ya. Ini dekat Taman Tunku Seberang Daya. Air sedang surut. Dia turun balik ke laut. Jadi dia tarik balik semua sampah-sampah ni yang ada di sungai Derhaka. Dia tarik. Cuba tengok banyak sampah ni. Sampah-sampah ni akan sangkut lah. Di mana-mana tempat, di mana ada banyak rumpai-rumpai, dia akan sangkut di sana. Cuba tengok. Jadi jumlah sampah yang kita buang dalam sungai. Patut ke kita buat macam ini? Tak patut. Jawapannya simple, tak patut. Kita harus buang sampah ke dalam tong sampah. Bukannya buang ke dalam sungai, ya. Kita harapkan sungai akan bawa sampah tu keluar, mengalir keluar. Bukan, itu bukan cara. Itu salah kaedah dia. Sampah harus dibuang ke dalam tong sampah di atas darat, bukan di dalam air. Jadi kalau sampah-sampah ni semuanya tersekat, sangkut di mana-mana satu spot sepanjang sungai ni, mencemarkan dan juga boleh jadi potensi pembiakan nyamuk. Dan satu lagi, keadaan memang tak kemas, memang tak cantik. Memang nampak macam kita ni pengotor. Ya, cuba tengok jumlah sampah yang kamu boleh tengok ni. Kita harus jaga alam sekitar kita. Kita yang bertanggungjawab. Kita ada cukup akal fikiran. Jadi kita kena bertanggungjawab. Kita harus tidak membuang sampah ke dalam sungai. Ianya juga akan membunuh hidupan-hidupan yang ada di dalam air. Okey? Kita merosakkan alam sekitar. Ini orang-orang yang tidak bertanggungjawab langsung.